Terima kasih kepada wartawan Ala Nabila. Kini anda bersama saya, wartawan Damian Daligi dan Tuan Azlan, PPD Perak Tengah. Baik Tuan Azlan, boleh kongsikan saya tips supaya pelajar tidak mengantuk ketika belajar maupun membaca buku? Wah, soalan tu saya tertarik dengan soalan tu sebab hari ni ramai murid-murid kita ni yang cepat mengantuk kan. Betul. Itu sebabnya kalau kita lihat tadi di UTP ini sendiri contohnya, dia telah memperkenalkan buku yang mempunyai pelbagai sumber satu, kemudian ada pelbagai elemen-elemen menggunakan pelbagai panca indera. Itu sebab hari ini kalau kita lihat ada buku yang mengeluarkan sound, ada buku yang mengeluarkan grafik, terutama menggunakan digital ini, buku yang kita boleh dapat daripada koleksi-koleksi digital. Dan begitu juga dengan buku yang dikeluarkan dalam bentuk audio. Jadi bermakna di sini murid-murid kita mungkin tak suka dengan cara membaca, tetapi boleh menggunakan kaedah audio. Buku itu dipersembahkan dalam bentuk audio. Jadi sambil-sambil kita melaksanakan aktiviti-aktiviti lain, kita juga boleh membaca dengan cara kita mendengar audio tersebut. Jadi murid kena kreatif lah ya pada hari ini untuk memastikan beliau terus membaca ya. Kemudian yang kedua dari segi masa ya. Kadang-kadang hari ini murid-murid kita kena memilih waktu-waktu yang sesuai ya. Mungkin setelah penat berada di sekolah, jadi pada waktu petang itu mungkin letih ya, tetapi mungkin ada masa pada waktu malam ataupun pada hari cuti ya untuk dia membaca. Dan murid-murid juga kalau pengalaman diri saya, apabila saya membaca, saya suka ada alunan muzik. Saya suka ada alunan muzik. Jadi sambil membaca kita boleh dengar sama ada menggunakan speaker ataupun menggunakan earphone, dan dengan cara itu kita dapat lagi tenang, santai ya. Dan kita mesti memikirkan apakah objektif bahan yang kita nak baca ya. Kita bukan sekadar baca macam tu, kita kena tahu apa ilmu yang ada di dalam bahan bacaan tersebut. Jadi itu pendapat saya. Okey, seterusnya boleh Tuan Tuan ada pesanan kepada warga-warga sarjana ke okey. Kepada murid-murid di sarjana dan juga murid-murid khususnya di daerah Perak Tengah ini, saya harap kita berusaha untuk memastikan setiap anak mempunyai pelbagai ilmu pengetahuan dan juga kemahiran ya. Hari ini bukan sahaja pengetahuan dalam bidang STEM ya, kita ada juga kemahiran dalam bidang Votek ya, dalam bidang TVET ini ya, kemahiran-kemahiran yang ada di sekolah kita. Begitu juga saya rasa di sarjana kita ada subjek yang berasaskan kepada kemahiran agama ya. Jadi hari ini murid-murid perlu mempunyai pelbagai cabang ilmu ya. Dan di samping itu sebab sistem pendidikan hari ini menilai kita bukan sahaja kepada peperiksaan, tetapi melihat juga kepada pencapaian kita dalam sukan, permainan, kelab persatuan melalui penilaian PAJSK itu. Jadi harapan sebenarnya kita nak melahirkan masyarakat yang bukan sahaja mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai kemahiran-kemahiran lain ya, dalam bidang-bidang yang lain. Begitu juga dengan pembentukan adab dan juga sasiah. Itu sebab gerakan Madani ini berhasrat untuk melahirkan anak-anak generasi Madani yang bukan sahaja mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai adab dan nilai ya, yang dapat menjadi warga negara yang bukan sahaja bijak ya, tetapi mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Okay, terima kasih Tuan Azlan atas perkongsian dan perkongsian yang manfaat sebentar tadi. Sama-sama, saya doakan semoga sarjana akan terus cemerlang ya. Dan esok akan diumumkan keputusan peperiksaan SPM, dan saya harap kecemerlangan di sarjana juga akan berjaya meningkatkan kecemerlangan di pejabat pendidikan daerah Perak Tengah kita. Terima kasih.